sebuah entiti yang terlibat dalam pembangunan pelaburan wakaf di peringkat Malaysia dan ASEAN. Dan kini beliau juga turut memegang amanah sebagai ahli jawatankuasa Pusat Ikram Malaysia dengan portfolio pendidikan masyarakat. Dan untuk pengetahuan semua juga, beliau pernah dijemput untuk Ramadan Talk Iman Jepun 2020. Waktu tu saya tak sampai lagi. Jadi tak pernah lagi lah jumpa Ustaz kan. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Ustaz Noman Jamal untuk memulakan pengisian. Falyatafaddal. Masykur Ustaz. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Danish. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey. InsyaAllah, pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat berpeluanglah kita bersama walaupun jauh secara fizikal. Ana berada di Malaysia dan antum semua berada di Yaban ataupun Jepun, ya. Masya Allah. Um, Dan keduanya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang telah menjemput dari pihak Iman Jepun, yang kontak Ana, Akhi Faris Imadi, ya. Dan ada sahabat-sahabat Ana juga, Ana mungkin tak dapat nak scroll semua, tapi nampak Nuek ada kat situ. InsyaAllah. Ana tak pasti di Jepun panggil Nuek ataupun panggil ada panggilan lain dalam bahasa Jepun, wallahu alam. Okay. Alright, okay. Ya. Ana harap suara Ana clear, ya. Kalau ada masalah ke apa, boleh beritahu. Baik, insyaAllah. Ana mohon, sebelum Ana share ni, ya, Ana share screen, ya, sekejap. Share screen. Hmm. Share screen. Okay. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Cumanya nak tanya, sekarang di Jepun sekarang pukul berapa, eh? 9 suku malam, ya? 9 suku Ustaz. Malam. Oh, okey, alhamdulillah. Ya. Dia tak jauh beza walaupun jauh, tetapi ialah dia di atas, ya. Baik. Um, Bila kita menyebut tentang bulan Ramadan, anda dimintakan untuk berkongsi tentang apa Ramadan, persediaan bulan Ramadan. InsyaAllah, tadi pun telah diperkenalkan sedikit tentang apa dia, ta'aruf untuk diri Ana. InsyaAllah, adalah beberapa pengalaman memberikan apa ini, perkongsian di media massa, media sosial dan sebagainya lah. Ana mungkin tak nak berpanjang sangat dekat sini. InsyaAllah, dalam bulan Ramadan ni pun ada perkongsian-perkongsian di TV1, di radio dan sebagainya, insyaAllah. Ana sudah berkeluarga dan mempunyai um, 3 orang cahaya mata lah, alhamdulillah. Okey, baik. Apa yang nak cuba kongsikan pada malam ni uh, menyentuh beberapa dimensi lah, iaitu pertama, mungkin kita akan dahulukan dengan mindset ataupun kita set minda kita. Sebab antara perkara yang membezakan antara orang yang successful, orang yang berjaya, dan orang yang, growth mindset, growth minded, successful minded, dengan orang yang dia actually is a failure minded ataupun yang gagal, antara menjadi uh, punca ataupun asas pertama yang menentukan sama ada di ke kanan ataupun ke kiri adalah bagaimana dia meletakkan mindanya ataupun mindsetting dia. Dan itu sangat penting dalam apa-apa keadaan sekalipun. Ketika kita jatuh, ketika kita dibenci, ketika kita disayangi.
ketika kita gagal dalam dunia, ketika kita berjaya diangkat menjulang tinggi, itu yang apa yang kita decide, apa yang kita lakukan itu amat-amat menentukan apakah yang akan menjadi hasil mahsul terutamanya di akhirat nantilah. So penting untuk kita nak menggarap satu nikmat yang paling besar yang Allah sampaikan kepada kita ni, iaitu nikmat bulan Ramadan ni, untuk kita set mindset yang betul. Sebab kalau kita masuk dengan mindset yang salah, sama ada kita akan rugi ataupun kita akan lebih teruk. Jadi dimensi yang pertama Ana akan sekadar murajaah lah secara ringkas berkenaan dengan yang ni lebih kepada fiqh kan. Tapi yang fiqh ni mungkin 20-30% saja sebagai revision sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Apakah so yang pertama tadi mindset, pemahaman, yang kedua yang kedua adalah fiqh, dan yang ketiga adalah dari si persediaan hati jiwa kita lah insya-Allah. Baik. Bila kita sebut tentang bulan Ramadan, dia berasal daripada perkataan Ramadan. Dan sebab apa bulan Ramadan ini, kalau di tanah Arab dia jatuh biasanya pada waktu yang panas. Dan ulama mentafsirkan sama ada dia panas secara fizikal, memang timing tu adalah timing yang panas, dan dia juga secara makna dia membawa kepada satu bulan yang panas. Bila panas ni proses yang kita kena hadap, yang kita kena lalui, tetapi benda tu baik untuk kita lah. Ramadan. Ni anda tak nak berpanjang, sekadar murajaah. Puasa ni maksud kita menahan diri lah. Kita tahan. Jangan ada yang tanya lagi puasa ni maksud apa kan. Puasa ni kita tahan diri kita daripada makan, minum. Dan bukan makan minum saja, tetapi buat benda-benda yang boleh batalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okay. So, bila kita sebut tentang Ramadan, kita penting untuk kita tahu tentang persediaan. Macam anda cakap tadi, mindset. Kan? Jadi, antara persediaan yang kita kena buat, antaranya qalbiyah, hati. Jasadiyah, jasad. Dan juga akliyah. Secara ringkasnya, ramai orang yang tiga-tiga dia tak buat. Ataupun dia buat akliyah saja. Dari segi akal, maknanya mungkin dia ambil tahulah kan nanti Ramadan nak makan apa, nak buka puasa apa. Itu pun tidak menepati apa akliyah yang sepatutnya difikirkan, yang diletakkan. Yang difikirkan. Bahkan ada yang belum masuk bulan Ramadan lagi, dah berfikir tentang baju raya nak pakai baju apa. Salah ke? Tak salah. Kan? Barangkali dia tak nak mengganggu masa-masa di dalam bulan Ramadan, maka difikirkan sebelum itu lagi. Tak ada masalah. Okay, tapi maknanya penting untuk kita bersedia. Sebab apa kita perlu bersedia? Sebenarnya dalam Ana juga bercadang nak berkongsi tentang satu point. Cumanya kekangan masa, Ana share ringkas je point tersebut, iaitu tentang persediaan. Sebab kita pun dah nak masuk bulan Ramadan. Tetapi tentang persediaan ni ada beberapa sebab. Dan kalau kita rujuk dalam kitab Tis'in yang Muthawrak, Ana selalu kongsikan, yang ditulis oleh Dr. Khalid Abu Shadi kan, dia kata persediaan-persediaan untuk memasuki bulan Ramadan itu memerlukan 90 hari. Mana 90 hari ini dia bukan melibatkan bulan Rajab, Syaban, Ramadan, tetapi dia melibatkan bulan Syaban, Ramadan dan juga Syawal. Sebab ramai yang faham bila persediaan bulan Ramadan, dia kata Rajab, Syaban, Ramadan. Ini adalah mindset Ramadaniyin, kan? Bukannya mindset Rabbaniyin. Ini kena betul kan? Kan kun Rabbaniyan, pernah dengar kan? Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Kalau orang yang mindset Ramadaniyin, dia akan mula prepare awal sebab dia nak betul-betul successful ketika bulan Ramadan. Salah ke? Tak salah pun. Betul. Cumanya dia tidak sempurna dan tidak begitu tepat. Sebab mindset orang yang Rabbaniin, dia bukan hanya berhenti, dia tidak berhenti pada bulan Ramadan. Bahkan dia diteruskan sehingga bulan Syawal dan seterusnya. Iaitu buku tu dikata bermula bulan Syaban. Sebab apa? Banyaklah sebab. Sebab bulan Syaban ni, kalau ikutkan, kan amalan kita akan dilaporkan kan?
Ini sedekah sekadar perkongsian. Amalan kita ni akan dilaporkan 3 kali tau. Iaitu secara harian, yang kedua secara mingguan, dan yang ketiga secara tahunan. Ini berdasarkan hadis-hadis yang maksur mengatakan bahawa amalan kita tu, malaikat tu uh, yata'aqabun. Dia akan bertukar shift. Malaikat ni dia ada shift. Kalau kita bekerja ada shift kan, shift pagi, shift petang. Malaikat pun dia ada shift. Ada malaikat pagi dan malaikat sebelah petang. Malaikat pagi shift dia bermula pada waktu solat subuh sehingga asar. Dan malaikat yang shift kedua bermula pada asar sehingga waktu subuh. Subuh. Kan? Jadi dalam hadis tersebut mengatakan bahawa ketika mereka ni akan bertemu, ketika satu turun satu naik, mereka akan bertemu di dua waktu, iaitu pada waktu subuh dan waktu asar. Dan ketika setelah malaikat yang pagi itu uh, naik ke atas, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah amalan hamba-hambaku, maka dia akan laporkan sedemikian dan sebagainya. Begitu jugalah yang dilakukan oleh malaikat yang shift yang kedua. Jadi amalan kita ni akan dilaporkan pada setiap hari 2 kali, daily. Macam kita pun ada daily meeting, daily report dan sebagainya. Jadi pun ada juga. Yang kedua, amalan kita ni akan dilaporkan secara weekly. Kita pun ada juga kan, weekly meeting dan sebagainya. Di weekly ni itu dalam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Sebab Nabi ni antara sifat dia sangat suka amalan dia itu diangkat ke langit dalam keadaan dia berpuasa. Dan yang ketiga, amalan kita akan diangkatkan secara tahunan, iaitu pada bulan Syaban ini, pada bulan ini. Bulan Syaban amalan kita akan diangkat. Dan Nabi banyak berpuasa, kata Sayyidatina Aisyah. Nah, aku tidak nampak bulan selain bulan Ramadan yang Nabi banyak berpuasa melainkan pada bulan Syaban. Dan ditanyakan kenapa? Maka Nabi menjawab, aku nak amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Macam kita lah kalau kita nak kahwin kan. Ni mungkin ramai muda-muda nanti kan. Nak kahwin nanti, mesti kalau sebelum kahwin tu, setahun sebelum kahwin tu, kita nak mungkin exercise banyak-banyak, diet kan, supaya hari ketika kita berkahwin tu dalam keadaan uh, apa kelihatan yang elok lah. Maknanya bukanlah elok, I mean yang terbaik kan. Saiz badan yang terbaik dan sebagainya. Jadi kita diet dengan rambut dengan kita facial lah, apa benda semua ni kan. Supaya apa dalam keadaan itu. Jadi begitu juga hari yang paling special, kita nak diangkat, dilihat oleh Allah SWT dalam keadaan kita yang terbaik, iaitu ketika berpuasa adalah waktu yang terbaik. Okey. Jadi itu sedikit lah. Jadi kita dalam kita nak memasuki bulan Ramadan ni, kita perlu bersedia. Itu poinnya. Jadi nak bersedia ni secara hati. Sebab apa? Dalam bulan Syaban, tapi dah terlepas. Kita tahu dalam bulan Syaban ada nisfu Syaban. Dalam nisfu Syaban itu, di mana hadis kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memerhatikan para hamba-Nya. Ada setengah riwayat yang mungkin sedikit dhaif mengatakan Allah turun ke langit bumi dan memerhatikan kepada hamba-hambanya, dan Allah mengampunkan semua hamba-hambanya kecuali dua sahaja. Mereka yang musyrikin, syirik kepada Allah SWT, dan mereka yang bermusuhan, bergaduh. Jadi kenapa Allah mengampunkan sebegitu pada bulan Syaban? Sebagai satu persediaan. Sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, mesti dalam keadaan salamatus sadar. Hati kita ni mesti bersih. Kalau hari ni ke minggu ni ke tahun ni kita masih sekarang ni pun kan, kita masih ada bergaduh dengan ikhwah ke dengan akhwat ke dengan sesiapa sahaja, dengan makcik cleaner ke apa, jaga kat rumah ke, dekat universiti lecturer ke, kita ada tak puas hati, rasa marah, janganlah kita kena buang. Nisfi Syaban dah terlepas apa, tapi untuk memasuki bulan Ramadan, kita still kena bersihkan hati kita supaya bulan Ramadan itu ibaratnya kita ada cawan kan, cawan, tak tahu kat Jepun ada Luckin Coffee tak, ni kan, uh, ni kan air, sebelum kita nak masukkan air, kita kena kosongkan cawan dulu baru boleh masukkan. Tapi kalau dalam cawan kita tu ada daki-daki ke, ada semut ke, ada binatang ke, jadi kita masukkan, boleh tak kita minum air tu? Kita pun tak nak minum, sesiapa pun tak nak minum.
Jadi begitulah kita nak masuk bulan Ramadan, kita nak masukkan dengan ibadah, nak masukkan dengan iman, nak masuk dengan air mata, nak masukkan dengan keinsafan. Jadi hati itu perlu dibersihkan. Jadi mudah. Yang kedua, jasadiah. Maknanya kita nak masuk bulan Ramadan tu dah mula biasakan habit tu. Macam orang nak diet. Diet ni dia dah banyak dah orang kaji. Kan makanlah apa berjenis, tak tahulah pil ke apa ke. Sebenarnya cara yang paling mudah, murah dan berkesan untuk diet adalah ubah terus habit. Habit kita. Kalau habit kita setiap pagi makan benda yang apa mendatangkan lemak-lemak berkrim ni. Kemudian dah makan on the way nak pergi tengah hari tu sebelum lunch tu duk kudap lagi. Lepas makan tengah hari, kudap lagi. Lepas sapa dengan sebelum tidurnya, maka begitulah habit kita, kan? Tubuh badan kita tu akan naik dan sebagainya. Jadi nak ubah, kena ubah habit. Jadi begitu juga dalam Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang habit kita berubah. Bangun pagi, kena bangun awal. Tak makan, tak buat maksiat, jaga lidah. Jadi benda ni tidak boleh tiba-tiba kita tak buat. Boleh, tetapi dia mungkin kita akan tahan sebulan, tapi kita akan buat balik. Tapi kalau untuk menjadi seperti yang Anda kata tadi, Rabbanian, supaya lepas Ramadan pun kita masih menjadi orang yang kalau tidak 100% sama seperti Ramadan, kurang-kurang 50% seperti bulan Ramadan, ianya harus bermula daripada sebelum Ramadan. Jadi sekarang kita masih ada masa, masih lagi sempat untuk kita mulakan habit tersebut. Bukanlah suruh puasa, tak semestinya, tetapi habit-habit seperti baca Al-Quran. Kita nak baca khatam satu hari satu juzuk. Tetapi bulan Syaban satu hari satu muka surat. Macam mana kita nak baca, jadi satu juzuk tiba-tiba kan? Boleh, tetapi susah. Kan? Jadi kita kena mula daripada sekarang lagi dah. Okay? Dan yang ketiga, akliyah, ilmu mindset. Ya, inilah yang kita duk share ni adalah mindset-mindset, ilmu-ilmu, cara berfikir, cara melihat, perspektif kita yang perlu betulkan. Okay. Ni Ana selang silikan dengan Nak earphone ke macam mana? ha, Saya tengah pakai Ana saya. selang silikan dengan fiqh sedikit. Jadi ini antara syarat wajib dan sah puasa. Jadi mereka yang Islam balik berakal dan mampu berpuasa yang wajib berpuasa. Tadi saya ingat masuk surau. Nak earphone ke tak? Kanan kiri. Okey, dengar ke saudara? Okey, dah dengar dah. Alright. Jadi untuk syarat sah pula, kita mestilah Islam, berakal, suci daripada haid dan nifas, dan kita berpuasa pada hari yang tidak diharamkan puasa, iaitu pada dua uh, hari raya dan hari tasyrik. Okey, sorry, ini lain. Okey, right. Okey, baik. Rukun puasa ni tak apa. Antara perkara-perkara sunat yang kita kena tahu, segera berbuka puasa, melambatkan makan sahur. Yang ramai orang yang dia takut tak sempat nak sahur, dia makan lewat malam. Sebenarnya tak sihat. Sebab bila kita makan sebelum malam tu, kan kita terus tidur. Benda tu tak bagus untuk kesihatan. Jadi kita bangun, waktu sahur tu kita berbuka. Kan? Jangan jadikan amalan, jangan buat satu habit yang Nabi pun tak buat. Kan? Jadi kita tidur awal. Bukannya makan sebelum tidur, tetapi kita tidur awal dan bangun awal sahur. Kan? Kemudian kita banyakkan sedekah, baca Al-Quran, Dauro. menjauhi daripada percakapan yang tidak bermanfaat. Okey. Okey, ini sedikit fiqh. Apakah benda yang boleh batalkan puasa? Makan, minum. Secara umumnya, apa-apa bila sampainya ain kepada rongga tengah badan, kan? Melalui laluan yang terbuka, maksudnya sesuatu yang terlihat pada mata. Ruang tengah termasuklah bahagian otak, bahagian bawah halkum, perut dan terus ke kemaluan. Depan dan belakang laluan terbuka bererti lubang mulut, hidung, kubul dan tubuh. Maksudnya apa? Yalah, tak boleh masuk. Tapi orang kata boleh tak kita korek hidung? Jawapannya boleh. Cuma jangan sampai ke bahagian ke dalam. Okey. Kemudian sengaja muntah, nak bagi muntah tak boleh. Bersetubuh, kan, mengeluarkan air mani dengan sengaja pun batalkan puasa.
Datang darah haid dan nifas, batal puasa. Gila, murtad, batal puasa. Ini basic Okey. Tentang qada dan fidyah ni pun share sikit. Tapi yang nak ingat mungkin kita pun dah nak masuk Ramadan dah. Tapi masih sempat lagi. Kan? Wajib qada. Puasa kalau kita berbuka kerana sakit. Jadi kalau kita sakit dan kita buka puasa, nanti kita habis Ramadan kita wajib kita kena qada. Tetapi maksudnya apa? Dia tidak berdosa. Berbuka puasa batalkan puasa kerana sakit, dia tak berdosa, wajib qada. Tapi kalau kita buka puasa kerana sengaja berbuka puasa tak ada sebab, berdosa dan wajib qada juga. Okey. Berbuka kerana haid atau nifas, tak berdosa, wajib qada. Berbuka kerana sangatlah lapar. Maknanya sangat lapar ni sampai boleh menyebabkan apa kesihatan ataupun yang lebih mudarat. Tengok keadaan lah kan. Puasa makan juga. Doktor suruh makan juga agaknya. Gastrik yang sangat teruk. Maka kita kena ganti. Berbuka kerana musafir diperbolehkan. Tapi kena ganti. Perempuan yang mengandung berbuka kerana risaukan kesihatan dirinya, bukan kesihatan anaknya, tetapi kesihatan dirinya, wajib qada, tak perlu bayar fidyah. Perempuan yang menyusukan anaknya berbuka kerana risaukan kesihatan dirinya pun sama juga, wajib qada, tak perlu bayar fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah tapi tak bayar qada? Dia kena bayar fidyah. Fidyah ni apa? Fidyah ni macam bayar dia, kita beri orang miskin sekali makan untuk satu hari yang kita mana kita tinggal. Contoh kita tak puasa satu hari, kita kena bagi satu orang miskin makan kenyang sekali. Kalau kat Malaysia lebih kurang satu hari tu dalam RM2 itu. Kalau Jepun mungkin RM16, tak tahu lah. Kena check, mungkin kena check dengan masjid-masjid dan sebagainya. Jadi orang tua yang uzur tak boleh berpuasa, memang tak boleh, orang tua tak boleh. Tak apa. Dia tak apa, dia tak berpuasa, tapi dia kena bayar fidyah. Sama juga dengan orang sakit yang tak ada harapan sembuh. Orang yang bekerja berat sepanjang masa sehingga jika berpuasa akan memudaratkan dirinya pun sama juga. Okey, siapa yang wajib dua-dua? Fidyah pun kena bayar, qada pun kena qada juga. Iaitu orang yang lambat mengqadakan puasa. Macam untuk perempuan kan, siapa yang tak sempat lagi qada puasa yang dia tak puasa tahun lepas, kan? Masuk dah Ramadan. Ada 2 hari tak sempat. Maka 2 hari itu still dia kena ganti dan dia kena bayar juga fidyah. Kali dengan berapa tahun dia tertinggal tu. Perempuan yang mengandung berbuka sebab risaukan bukan untuk diri dia okey, tapi dia risau anak dia, maka dia kena ganti dan juga bayar fidyah. Begitu juga dengan menyusu. Okey, tu a glance through fiqh lah. Ni tak apalah. Ni bayar kafarah. Kafarah kena satu juga. Tapi fidyah, kafarah. وَمَنْ وَطَأَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرَجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ. Siapa yang menggauli isteri dia pada siang Ramadan dengan sengaja, maka dia perlu ganti puasa itu dan bayar kafarah. Tahu tak, bayar kafarah ni berat tuan-tuan, ikhwan-akhwat sekalian. Iaitu dia kena bayar sama ada dibebaskan hamba. Kalau ada hamba sekarang. Jadi tak ada hamba dah. Yang kedua, dia kena berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalaulah satu pasangan tu dia menggauli isteri dia 3 hari dalam bulan Ramadan, maka 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan lah dia kena berpuasa. 6 bulan. Maknanya kalau 2 bulan berturut-turut tu, dia dah berpuasa sebulan, kemudian dia tak puasa, maka dia kena start balik. Jadi, biasanya para sahabat pun ketika zaman Nabi SAW pun ada yang kata kami tak mampu. Maka berilah makan 60 orang miskin ni kata. Sahabat ada kisah sebenar. Ada satu sahabat ni, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Nabi, aku telah menggauli isteri aku. Kamu ada hamba tak?" Tak ada, sebab sahabat ni dia menggauli isteri dia, tapi dia ni miskin. Kan? Dia kata, "Awak ada hamba tak?" "Mana saya ada hamba, saya orang susah." "Awak boleh tak berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia kata, "Ui, memang saya tak mampu lah. Bagi orang 60 orang miskin makan. Saya tak ada duit." Tahu apa Nabi buat? "Nah, saya sedekahkan kat awak ni ada kurma. Sebab bagi makan tu tak semestinya sampai kenyang. Nah, ada nak kurma. Awak bagilah kurma ni, carilah 60 orang susah." Masya Allah. Kan?
Itu cara dia. Okey. Okey. Itulah tadi tu sedikit tentang fiqh. Kita kembali kepada tadabbur Ramadan kita. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan is a change month lah. Kita nak berubah. Macam Ana kata tadi, kita tak nak jadi Ramadanian tetapi kita nak jadi Rabbanian. Apa yang kita nak sebenarnya daripada Ramadan ni? Apa yang kita nak? Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kamu agar kamu bertakwa. Maksudnya ni ada satu sampingan, poin sampingan. Kalau kita tengok dekat sini, ayat ni menceritakan bahawa puasa ni adalah satu dia panggil apa? Security sistem manusiawi, satu sistem yang memang Allah dah patternkan untuk manusia. Ketika Allah menciptakan manusia tu, memang puasa tu memang adalah benda yang baik untuk manusia sejak daripada awal sampailah sekarang. Sebab itu Allah kata tu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Benda ni Allah dah wajibkan daripada dulu lagi. Sebab itu sampai sekarang pun banyak saintis yang buat kajian mengatakan memang kita kena berpuasa. Dan Ana sendiri pun dah buat eksperimen terhadap diri sendiri. Kadang-kadang ada pernah kali itulah tak tertinggal puasa dalam sebulan tu. Bukan Ramadan lah, waktu biasa. Rasa macam tak tahu lah, sebab kita macam non-stop makan. Walaupun tak adalah makan banyak, tapi makan. Tak puasa. Ana rasa macam badan tu tak fit. Tak fit. Lepas tu rasa macam cepat penat. Rasa sendat. Berat badan naik. Jadi anak baru anak puasa anak agak tak puasa. So anak start balik puasa Isnin. Sebab seminggu sekali Isnin. Okey, tapi bila anak puasa Isnin dan Khamis, bukan hanya anak rasa lebih fit, rasa lebih ringan, berat badan pun semakin stable. Banyak cerita pasal berat badan hari ni. Okey, jadi maknanya nak kata kat sini dia adalah satu sistem yang memang sesuai untuk manusia secara saintifik dan juga secara ubudiah kita lah. Okey, apa poin, kembali kepada poin asal. So, bulan Ramadan ni adalah bulan tu kita nak berubah. Kan? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih bertakwa. So, Ana nak bagi perumpamaan sikit lah. Sebab kita manusia, perumpamaan ni sikit. Minta maaf lah kalau gambar dia tidak selesa ke kan. Ni gambar apa? Gambar lalat. So, Ana nak ceritakan ada 4 golongan di bulan Ramadan. Ada 4 jenis manusia yang masuk dalam bulan Ramadan. Golongan pertama adalah golongan seperti dalam gambar ni. Lalat. Tak pasti Jepun ada lalat ke tak? Cewa. Bersih sangat sampai tak ada lalat kan? Jadi lalat, apakah sifat lalat ni? Sifat lalat, dia ni kotor dan dia sukakan kekotoran. Ketika dia di tempat sampah, dia akan cari benda yang kotor. Tetapi kalau dia berada di taman bunga, adakah dia bertukar mencari madu? Tidak. Dia akan tetap cari benda yang kotor, bangkai dan sebagainya. Jadi inilah golongan orang yang pertama yang bila dia masuk bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ni dia memang suka buat maksiat. Suka cari pasal dengan orang, suka sangka buruk, gosip. Kan? Suka tengok benda-benda yang tak baik. Tak jaga kemaluan dia. Kan? Tak jaga lidah dia. Tak jaga hati dia. Tak jaga akal fikiran dia. Masuk bulan Ramadan, orang macam ni, orang yang seperti Lailal ini, walaupun semua orang berpuasa, semua orang baca Quran, dia tetap mencari lubang-lubang, ruang-ruang, peluang-peluang untuk memuaskan hawa nafsu dia, untuk dia melakukan maksiat. Jadi na'udzubillah, janganlah jadi orang yang seperti lalat ini. Lalat tak bersalah, cumanya perumpamaan lah.
Golongan yang kedua. Jeli tengok kan. Iaitu golongan yang seperti ular. Orang orang Kedah kata ular. Kan? Golongan seperti ular ni, nampak di dalam gambar ni dia saling kulit. Adalah orang yang anak katakan tadi Ramadhanian. Maknanya sebelum waktu bulan Syaban, waktu bulan Rajab, dia ni memang um, tak baca Quran, apa pun tak lah, kan? Masjid pun tak pergi. Tiba-tiba bila dia masuk je bulan Ramadan, dia macam saling kulit. Tak pernah nampak. Ini biasa berlaku. Pada malam pertama, tiba-tiba ramai orang datang masjid. Muka tak pernah nampak pun. Kan? Dia pergi. Kan? Lepas tu slow-slow dia saling kulit dia balik. Slow sampai masuk raya, pup. Salin dah balik dah. Dia tukar dah. Jadi orang yang seperti ini adalah seperti ular yang hanya baik ketika dalam bulan Ramadan saja. Ini pun tak betul. Yang ketiga. Ini macam comel sikit kan? Yang ketiga ni seperti ulat. Ulat ni, ulat yang jenis ni lah. Apa ulat? Apa? Ulat beluncas. Tak apalah. Ulat kan? Jadi ulat, ada orang yang seperti ulat. Maksudnya, sebelum dia masuk bulan Ramadan, mungkin dia adalah orang yang tak banyak baca Quran. Dia banyak buat salah. Dia banyak telanjur kata-kata dia. Dia ni baran. Apa lagi? Malas. Banyak tidur je. Malas belajar. Suka ponteng kelas. Apa lagi? Apalah. Tetapi masuk madrasah Ramadan barangkali terdetik dalam hati dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia nak jadi orang yang lebih baik. I want to be a better person. Jadi dia pun cuma gambar, ada dua, patutnya ada gambar tu lagi. Dia mengkepompongkan diri dia. Dia masuk dalam kepompong Ramadan, dan dalam kepompong Ramadan itu dia menangis, dia menitiskan air mata, dia insaf, dia berazam nak tinggalkan hidup lama dia, yang dia pun benci dengan hidup lama dia tu. Dia nak buangkan sikit-sikit. Ramadan adalah madrasah dan platform dan tempat yang baik, masa yang baik untuk orang yang seperti ulat ini, untuk akhirnya selepas Ramadan menjadi rama-rama yang indah. Macam lagu kan? Jadilah rama-rama yang indah, kan? Habis bulan Ramadan dia jadi orang yang Masya Allah berbeza. Ada orang seperti ini. Ada. Dan mungkin tidaklah 100%. Mungkin setiap kali Ramadan perubahannya 20%. Ramadan tahun depan 20% lagi. Jadi gini. Dan jadilah orang yang keempat, iaitu orang yang seperti lebah. Di mana lebah ni dia bilaks, dia berbeza seperti yang lalat tadi. Kalau lalat tadi, ketika di timbunan sampah dia mencari kekotoran, dan apabila dia terbang ke sebidang taman bunga, dia masih mencari kekotoran. Berbeza dengan lebah. Walaupun lebah ini ketika di taman bunga dia akan mencari madu. Dan ketika dia tersesat, barangkali tersesat ke ruang di tempat pelupusan sampah dan tempat yang kotor, dia tidak akan sesekali menghinggap, tiba-tiba dia nak hisap sampah. Tak ada. Dia akan cari madu yang asli. Bukan hanya madu, madu yang asli. Untuk diambil madu tersebut dan diberikan manfaat kepada yang lain. Ini orang yang keempat. Yang mana sebelum bulan Ramadan, matanya memang mencari kebaikan. Dan ketika bulan Ramadan pun lagilah. Maknanya ketika bulan Ramadan tu ibarat labah pula. Ibarat lebah di taman bunga lah. Lagi dia akan ambil sebanyak-banyaknya madu. Pasal madu banyak. Itu sifat orang yang keempat ni. Waktu sebelum Ramadan dia baca Quran, baca boleh lah. Mungkin sehari satu helai, dua helai. Tapi bila dalam bulan Ramadan, kata dengan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda, takkan dia lepaskan. Dia akan ambil lagi banyak lagi madu. Baca 1 juzuk, 2 juzuk sehari.
bibir tu tak pernah kering dengan zikir, selawat, tasbih di kentangan. Anak ni nak bagi hadiah kayu tapi jauh. Nak bagi hadiah tasbih. Tak apalah. Mungkin kalau Iman Jepun boleh sponsor seorang satu tasbih kecil kan. Supaya apa? Tasbih ni ke apa? Tasbih ni kadang orang kata lah, apa nak tasbih kita boleh tak kira pakai pakai apa? Urat tangan, urat jari pun boleh. Tak, dia padanan tasbih ni dia mengingatkan kita untuk berzikir. Ha? Jauh sekali untuk kita nak riak lah. Kalau timbul, janganlah tunjuk kat orang. Mana pegang. Anak suka pegang tasbih. Kenapa? Dengan duduk-duduk pegang. Oh, jadi teringat. Salah. Oh. Jadi bibir kita basah. Kita tak nak rugi. Okey. Dan orang seperti ini, dia juga walaupun di dalam taman bunga dan sebagainya, dia tetap memberi manfaat. Kita tahu kan lebah ni, kalau lebah ni boleh bagi satu daurah khas pasal lebah saja sebenarnya. Kan? Ustaz Jali kalau nak boleh sebut Ustaz Jali, dia pakar dalam bab sains ni. Okey. Jadi apa uh, lebah ni apa nak kata tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bersusah payah mencari madu tetapi bukan hanya untuk dia tetapi untuk orang lain. Jadi orang seperti ini walaupun dalam bulan Ramadan ada orang dia banyak baca Quran tapi dia baca Quran dan dia buat program juga. Dia pun buat program Ihya Ramadan juga. Dia pun anjurkan buka puasa juga. Dia pun anjurkan qiyamul lail juga. Allahu Akbar. Pahala orang yang seperti ini, kan Nabi SAW kata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala sama seperti orang yang terinspirasi dengan dia ataupun ikut dengan dia tanpa mengurangkan pahala orang tu pun. Jadi, orang yang bijak, dia bukan hanya beramal seorang-seorang. Ini level yang tinggi lah. Maksudnya, bukan dia amal seorang. Dia pun ajak orang lain. Jom pergi masjid. Jom baca Quran. Ataupun satu itu secara direct. Indirect pun dia juga. Maknanya dia baca Quran. Bukan nak riak. Ini innamal a'malu binniyat. Kalau niat nak riak salah lah. Niat dia supaya orang lain ikut. Supaya bila orang ikut dia dapat pahala. Contoh. Dia pergi kelas. Ataupun dia kerja. Ada yang kerja dalam kita pasti. Biasa kita solat Zuhur kan. Sebab waktu kerja kan. Habis solat Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sikit. Pergi sambung kerja. Tak adalah sambung kerja pun kadang duduk lepak kan. Tak boleh makan pun. Ramadan. Jadi apa dia buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia zikir. Dia zikir. Dia solat sunat. Lepas tu dia buka pula apps Al-Quran ataupun ada mushaf Al-Quran dia baca sikit. Kan? Jadi orang kat tepi pun, dia baca Quran bagus juga kan? Baca Quran jugalah. Ini dalam dakwah dalam bentuk contoh kan. Jadi bijak. Orang sini bijak. Dan dia bila dianjurkan program Qiyamul Lail, Masya Allah. Dia qiyam, ada 100 orang pun qiyam, Masya Allah, semua pahala dia dapat. Disebabkan dia initiate program-program seperti itu. Jadi, uh, kalau ada program-program ni, be part of the program. Jangan hanya join saja. Kalau boleh, apa yang saya tolong? Buat air ke supaya kita dapat amal jama'i kan? Kita di sebahagian daripada penganjur tu, sebab kita nak tumpang tu, pahala tu. Kita nak tumpang pahala yang beratus kali ganda tu. Multiply tu. Ui, bulan Ramadan lagi tu. Kalau kena Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Okey? Jadi ini 4 jenis golongan orang yang memasuki bulan Ramadan. Aduh, kan. Jadi Ramadan ni adalah bulan untuk kita mengenali diri sendiri. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan syaitan dah tak ada. Jadi kalau kita masih buat maksiat, kita masih buat salah, lidah tu gatal nak bergosip, tangan tu gatal nak mencari benda-benda yang tak baik, nak cakap benda yang tak baik, maka that is ourselves. Mungkin kalau luar bulan Ramadan tu mungkin disebabkan oleh bisikan syaitan dan sebagainya, tapi bulan Ramadan that is literally the real you. You nak tahu diri you sebenarnya macam mana bulan Ramadan. Kan? Cuma ni nak cerita sikit. Syaitan ni dia tahu bulan Ramadan ni dia akan dibelenggu.
Jadi dia bijak. Dia bijak. Anda nak bagi contoh konsep sains. Antum kat Jepun kan mungkin banyak dalam sains. Ada konsep inertia kan. Dia main inertia. Inertia. Anda bagi contoh kalau kita bawa kereta. Pernah tak kalau kita bawa kereta tu jenis jenis suka tangguh isi minyak. Minyak dah tinggal satu bar. Tak apa, beli lagi. Tangguh-tangguh, kelilah. Tak ada sesi minyak tutup. Jadi apa ni nak bagi gambaran ni? Jadi macam mana ni? Apa dia buat? Dia pun tutup aircon. Kalau kat Jepun mungkin tak payah tutup aircon lah kan. Buka, buka tingkap sikit. Lepas tu kita pun, apa kita akan buat? Mungkin jalan tu berbukit. Ketika naik bukit dia akan tekan minyak. Bila turun, dia akan buat neutral. Sebab nak jimat. Sebab bila kita tekan lagi banyak pakai minyak kan. Ha, itulah yang dilakukan oleh syaitan kerana dia tahu dalam bulan Ramadan itu dia akan dibelenggu, stamina-nya akan disekat. Apa dia buat? Bulan Syakban ni lah dia akan pulun habis-habis. Pagi goda habis-habis. Sebab itu yang Allah kata Allah akan ampunkan dosa semua orang kecuali mereka yang bermusuhan. Jadi ketika itu jugalah syaitan akan goda kita supaya bergaduh, supaya kita tak diampunkan pada nisfu Syakban, kita juga akan terus dengan maksiat kita dalam bulan Ramadan. Jadi bulan ni sebenarnya bulan yang peak untuk syaitan. Syaban ni sekarang ni. Dia goda kita jadi malah, goda kita untuk ni. Supaya kita dah terbiasa dan bila masuk Ramadan, walaupun dia dah tak ada dia tak ada atau dia tak lemah dan sebagainya, tetapi dia dah create that inertia punya apa force kan. Supaya dalam Ramadan, walaupun tak tekan minyak, dia bergerak. Sampai hujung Ramadan dan nak habis dah. Masuk je bulan Syawal, syaitan masuk jarum balik, tekan minyak balik. Pom. That's how they do. So, sebab itu dalam bulan Syakban lagi, kita dah kena mula buat persediaan. Okay? Jadi bulan Ramadan ni, bila syaitan dibelenggu, nafsu dan kekuatan iman akan menjadi penentu. Okay? So, ni juga ada hadis ya, tentang ketika Nabi naik ke mimbar kan, kemudian para sahabat mendengar Nabi membacakan amin pada setiap anak tangga. Anak tangga pertama Nabi baca amin, anak tangga kedua Nabi baca amin, anak tangga ketiga Nabi baca amin. Kemudian para sahabat bertanya selepas ketika itu, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau baca amin tadi ketika naik mimbar? Kenapa, apa yang berlaku? Jadi Nabi pun kata, ketika aku nak naik ke atas mimbar itu, datang malaikat. Dan malaikat ni doa. Malaikat ni doa. Dia doa kata, celakalah bagi mereka yang, anda start dengan yang tiga lah. Mereka yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat sekarang tu. Kan? Celaka. Celaka ni apa, kawan? Cuba explain sikit apa maksud celaka. Celaka, celaka. Celaka ni kecelakaan. Seorang lelaki ditimpa kecelakaan, kalau bahasa Indonesia ni maksudnya accident, kena teruk. Habislah, gone lah. Sadaqallahul azim. Maknanya orang yang bila dengar sebut Nabi Muhammad, dia tak selawat, habis. Melainkan dia ada kesempatan selagi nyawa dia tak ditarik untuk dia bertaubat lah. Kan? Kemudian yang kedua, celakalah malaikat doa. Mereka yang masih ada orang tua, tapi dia tak ambil tak ambil peluang pun nak berbakti kepada mereka. Biar je tinggal orang tua tu kat rumah. Biar je. Dia apa? Duit banyak dah dia, tak apa. Dia, call pun tak. Kan? Tak tegur. Yelah, mak ayah saya okey je. Yang kira macam tu. Kan? Jadi kita, yang macam ni, Kak pun berada di Jordan dulu. Kita duduk jauh. Kan? Mana yakin ramai pun yang call sebab rindu kan. Tapi kita call tu bukan semata-mata sebab kita tu rindu. Tetapi adalah untuk menyahut seruan Nabi SAW adalah untuk kita memberi bakti ni, sama termasuklah memberi bakti kepada orang tua ni, kita buat baik, kita tegur sapa, mungkin sedekah sikit bagi dan sebagainya. Call, tanya khabar.
Ini kedua. Dan yang ketiga, ini related pada tajuk kita hari ini, iaitu celakalah mereka yang habis je bulan Ramadan, tapi tidak diampunkan dosanya. Allahu Akbar. Ini game over lah dia ni. Kan? Maksudnya apa? Dia pun tak tahu Ramadan. Ada ramai kat luar sana, dah Ramadan ke? Ha, lupa, dia tak puasa. Jadi mungkin anak yakin yang dengar pada hari ini insya-Allah tak macam itulah. Kalau tak dengar pun pengisian malam ni kan. Tetapi mungkin mereka yang berada di sekeliling ikhwan-ikhwan sekalian yang kita kenal, yang mungkin dia tak puasa, dia dia merokok ketika bulan puasa dan sebagainya. Kita kena cuba selamatkan mereka ni daripada kecelakaan yang telah didoakan oleh para malaikat dan telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gambar apa? Disclaimer, gambar AI. Jadi Fahad, dunia ni, dunia ni adalah medan ujian. So, Nabi SAW pun pernah dalam sebuah hadis yang sahih ni kan, Nabi dengan para sahabat, kemudian Nabi duduk dekat lantai tu pasir, Nabi ambil kayu, Nabi tarik, Nabi buat satu garisan. Tarik di satu garisan, kemudian dekat garisan tu Nabi ada buat garisan pendek-pendek. Cap, 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 cap. Apa sabil yang panjang dengan subul sikit-sikit kan. Kemudian Nabi kata apa? Garisan yang panjang ni lah uh, life kita ataupun timeline kehidupan kita yang Allah dah tentukan dah. Macam gambar ni. Jalan dia apa akan ada api, ada part tu yang ada pokok, ada part tu yang ada ni, tapi untuk menuju tu memang akan ada maksud. Sebab dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya hidup kita ni memang Allah dah susun elok dah. Akan ada masa kita rasa sempit sangat. Mungkin sekarang kita belum pernah rasa. Jadi nantikanlah. Jangan doa tapi kemungkinan akan berlaku. Kan? Akan ada masa kita kehilangan orang yang paling kita sayang. Allahu Akbar. Benda tu na'udzubillah dan juga kita supaya kita doa supaya kita boleh apa kuat menghadapi sesuatu tersebut. Akan ada masa kita diuji dengan kehilangan, kesusahan, kelaparan. Dan dalam satu ayat yang lain Allah kata kamu akan diuji dengan diri kamu sendiri. Sebab itu ramai orang yang mana diuji dengan diri kita sendiri. Mana dengan kelemahan diri kita, dengan kelebihan diri kita, dua-dua ujian. Ada masa yang Allah uji dengan kelemahan sebab kelebihan dan kelebihan yang ada pada diri kita ni Allah yang verify kan. Allah yang bagi kan. Walaupun kita nak jadi macam mana pun tapi Allah kata tak lah. Kita IQ rendah. Nak macam mana tak tahu belajar. Tak lepas. Kan? Jadi Allah uji supaya nak tengok kita apa yang kita buat. Dan Allah juga uji seorang itu dengan kelebihan. Tidur. Tiba-tiba jawab exam score. Allah nak tengok apa dia buat. Ada orang mungkin dia akan riak. Oh, aku ni bijak. Tidur. Tapi jawab exam boleh jawab. Aku ni IQ tinggi. Ada orang dia rendah. Walaupun dia begitu, dia rendah diri. Dia tetap berusaha. Dia ajar orang lain. Dia kongsi ilmu dia. Kan? Jadi, Nabi kata, timeline tu dah ditetapkan. Bila kita akan susah, bila kita kesenang, bila Islam akan naik, bila Islam akan jatuh. It's not about what happened. It's not about what you have, what happened to your life. Tapi it's what you do, what you decide, what you act. Kan? Ada orang yang ketika senang, kalau yang jalan yang Nabi garis tu, yang tepi ke tepi tu maknanya ada orang yang dia dalam setengah keadaan dia lari daripada landasan yang sebenar. Ketika susah barangkali dia buat maksiat pada dia marah. Ada orang yang ketika susah dia okey tetapi ketika senang dia lupa keluar juga landasan. So either one lah. Ketika senang atau susah tapi once you keluar daripada landasan maka celakalah dia. Jadi sebab itu kita juga dengar dalam hadis yang lain, hadis 40, hadis yang ketiga kalau tak silap yang panjang tu dia kata ada orang yang sepanjang hidup dia beramal dengan amalan seperti amalan ahli syurga. Allahu Akbar.
baca Quran, tak tinggal hafizul Quran, tiba-tiba diuji barangkali dengan wanita, dengan pangkat dan sebagainya, dia lari dan dia mati ketika itu, maka nerakalah tempat dia. Tetapi Nabi sambung, ada orang yang hidup dia mungkin lahir dengan mak ayah yang problem, keluarga yang problem, persekitaran yang problem, tidak Islamik, tak solat dan sebagainya, menyebabkan dia pun tak solat, tak pakai tudung dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari Allah jentik hati dia. Dan dia buat keputusan untuk mengikuti jentikan hati tersebut, untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk orang yang lebih bermanfaat pada orang lain. Dan dia mati ketika itu. Walaupun 20 tahun hidup dia teruk, tahun yang ke-21 dia berubah, insaf, syurgalah tempat bagi dia. So innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu valid ataupun viable dan sebagainya ketika di last of your life. So that's why Allah lagi suka orang yang beramal yang istiqamah walaupun sedikit berbanding orang yang dia bersedekah banyak betul dia buat maksiat. That is life. Is all about. Maknanya hidup kita ni. So kita akan ada masa susah senang semua. So jangan risau. Kita susah ke senang ke, insya-Allah Allah dah aturkan. Kita kerja kita usaha. Bukanlah maksudnya kita ni jadi ni pula, maknanya aku dah ditetapkan dah, aku memang teruk dah, tak pandai, tak buat apa. Bukan. Kita tak tahu pun apa jadi masa depan. Jadi kalau kita susah, maka kita berusaha. Kalau kita senang, kita kongsikan dengan orang lain. Kita tak lupa orang lain. Jadi itu maksudnya. Kan? Jadi untuk menghadapi this kind of path yang keras sangat, dunia ni orang kata apa? Dunia ni keras bro, kan? Dunia keras. Memang keras pun. Kan? Memang keras. So, tu untuk nak lalui jambatan yang begitu mencabar yang jauh ni memerlukan kekuatan dalaman yang begitu kuat. Memerlukan kekuatan minda, ilmu, kepakaran, iman dan sebagainya. That's why datangnya bulan Ramadan sebagai madrasah, sebagai kelas, sebagai bengkel untuk train kita supaya kita dapat terus lagi dalam journey kehidupan kita sehingga kita berjaya kekal di atas landasan yang betul sehingga akhir kehidupan kita. Dan ketika itu, kan, dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala sebut, kan, Allahumma salli wa ta'ala walladhi la ilaha illa anta rabbukum wal akhiratu khairul laka min al-dunya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kemudian Allah akan bayar balik, Allah akan bagi balik, dan ketika itu that is the point yang paling kamu akan redha sekali, kamu akan rasa yang paling lega yang kamu tak pernah terbayang. Kalau kita sekarang ni kita lega habis belajar, tetapi lepas ni ada pula lepas ni nak kena kahwin pula, lepas ni nak kena ni, tak habis. Lepas satu kelegaan ada lagi keruncingan yang datang, kan? Sebab hidup ni memang ujian. Tetapi habis je, bilakah kelegaan yang infinity, yang the real kelegaan adalah bila kamu mati dalam keadaan beriman dan kamu dapat redha Allah, dan kamu dapat mati je dah nampak dah Allahu Akbar, syurgalah aku ni. Itu yang sampai ada orang yang syahid sampai senyum. Kata awalnya dia nampak masa depan akhirat dia, sampai dia tersempat senyum waktu dia hidup. Kan? Allahu Akbar. Okay, ini sebagai muhasabah. Jadi, what is all about ni, Ramadan ni adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi lebih kuat, tattaqun, takwa kuat dan sebagainya. Untuk lalu ni, kehidupan yang susah ni. Kan? Bukannya kamu tidur, main, akhirnya kamu akan jatuh di dalam daripada jambatan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ingat itu saja sedikit sebanyak tazkirah atau peringatan untuk diri anda sendiri dan juga untuk ikhwan-ikhwat semua. Jadi pesanan akhir maknanya sama-samalah kita ni bukan perfect, kan. Ni last kata, don't be the best. Don't be the best. Be the first. Be the first and do the best. Kalau kita nak jadi the best, kita tak boleh jadi yang terbaik. Itu Allah bagi. Tapi apa yang kita boleh buat? Jadi orang yang pertama. Orang yang pertama berubah. Orang yang pertama datang kelas. Orang yang pertama yang datang surau masjid. Orang yang pertama. Orang yang pertama yang insaf. Dan ketika mana setiap fasa kehidupan itu kita buat yang terbaik, hasilnya serah pada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Nah, serahkan kembali kepada apa dia ni?
Danish Razik insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan kepada Ustaz atas perkongsian yang bagi saya sangat bermakna sebentar tadi. Banyak nasihat-nasihat dan poin-poin yang saya rasa menusuk jiwa kan, yang dapat saya hadam malam ni. Antaranya itulah perumpamaan-perumpamaan golongan yang Ustaz bagi dia 4 golongan dalam bulan Ramadan tu. Jadi itulah marilah bersama-sama kita berusaha kan, agar kita menjadi seperti ulat dan lebah. Bukanlah literally kita jadi ulat dan lebah, tapi semoga bila kita masuk dan keluar daripada bulan Ramadan kali ini, kita dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya kan. Baik, jadi pertama sekali kita akan mulakan dulu dengan soalan yang ada dekat chat sekarang. Jadi saya akan bacakan soalan ni. Mhm. Apa amalan yang boleh dibuat oleh wanita yang sedang haid atau ibu yang ada anak yang masih kecil untuk menghayati Ramadan dan sama-sama mengejar pahala? Hmm. Okey, antara amalan yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid, sebab dia tak boleh solat, dia tak boleh pegang mushaful Quran, baca Al-Quran, tetapi dia masih boleh berzikir, dia masih boleh bersedekah, dia masih boleh beri orang lain makanan untuk berbuka puasa. Kan kita tahu kan, bila kita memberi orang yang berpuasa makan untuk dia berbuka puasa, maka kita pun akan dapat pahala dia. Dia juga masih boleh uh, mengajaklah dakwah lah. Dakwah tu memang ngajak orang. Dia tak pergi masjid tapi dia ajak orang pergi masjid kan. Ataupun suami dia paling mudah kalau dia ada suami. Kan dia ajak kejut suami dia bangun qiyamul lail. Dia kejut anak-anak dia, dia sediakan makanan untuk sahur dan berbuka puasa. Itu adalah um, antara perkara-perkara yang masih boleh dilakukan kan oleh wanita. Itulah wallahu alam. Itu soalan ni. Itu je kan? Ada soalan itu Ustaz di ruangan chat yang berbunyi, ada 2 soalan. Soalan pertama, apa pula amalan yang boleh dibuat oleh student yang baru habis exam, nak masuk cuti dan duit pun banyak? Ini soalan daripada Abang Nui Okey, apa pula amalan yang boleh dibuat oleh student yang baru habis exam, nak masuk musim cuti dan duit pun banyak? Uish, ana rasa tak lain dan tak bukan. Satu je lah jawapan dia. Okey tak, sebenarnya dalam sedekah ni nak kongsikan ya. Uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat Quran ya, apa? Uh, tak ingat pula dia punya nas dia, tapi terjemahan dia adalah janganlah kamu terlalu menghulurkan tangan kamu dan jangan kamu menggantungkan pula tangan kamu. Maksudnya dalam sedekah ni jangan kita terlalu memberi sampai kita terlupa hak-hak tanggungan kita ataupun hak-hak yang wajib kan. Duk sedekah bulan Ramadan, hutang tak bayar. Macam tu kan. Itu tak boleh, janganlah sampai kamu itu, dan jangan pula kamu terlalu kedekut. Makna gantung tangan tu maknanya tak nak. Ataupun bagi sikit je, 20 sen. Kalau ada 20 sen, pasal 20 sen tak ada RM1. Oh, okay, sorry. Okay, kemudian uh, itu sedekah lah Kemudian yang kedua, Ustaz saya ingin bertanya, jika orang yang sedang haid, adakah dibolehkan untuk datang ke masjid untuk membantu preparation berbuka? Okey, kalau sedang haid, anda kira ambil pandangan yang ni lah. Dia ada banyak pandangan. Kalau dari segi Syafi'i, memang tak dibolehkan untuk kita masuk ke dalam masjid. Yang boleh hanya ruangan, kalau dalam dalam ruangan solat tu boleh lalu saja. Tetapi kalau di tempat yang bukan ruangan solat dan tidak ada risiko boleh mencemarkan masjid, maka bolehlah. Contoh macam dikatakan tadi, nak buat preparation berbuka puasa. Anda tak pasti kalau di Jepun macam mana, tapi kalau kat Malaysia kan dia tak adalah makan kat kapet kat tengah ruang solat tu. Biasanya dia akan ada dewan makan.
So bolehlah kalau kat situ, dan kita pun dah ada banyak teknologi-teknologi kan kalau untuk wanita haid tu supaya dia tidak mencemarkan kawasan dan sebagainya. Itu jadi diperbolehkan lah. Okey, Ustaz, sunat tarawih mana yang lebih afdal, berjemaah atau bersendirian di awal waktu atau di waktu malam? Lebih khusyuk bila suasana lebih tenang. Okey, kalau ikutkan solat tarawih ni kan, secara ringkasnya, kita kena tengok apa hadaf ataupun tujuan daripada solat tarawih. Pertamanya, selain kita nak dapat pahala, kita juga nak increase iman kita kan, nak dekatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalaulah dengan kita pergi ke masjid tu, contoh masjid itu yang kita pergi tu memang bising, memang kotor, panas, jadi kita memang tak khusyuk, dan dekat rumah jauh berbeza, maka di rumah lebih afdal. Ah, dia okey, sorry. Satu poin penting. Ramai orang confuse antara afdal dengan apa satu lagi? Maknanya ramai orang confuse dengan maksud afdal. Afdal ni bukan maksudnya pahala lagi banyak, tetapi dia lebih baik. Sebab apa tau? Dia lebih baik mengambil kira consequences yang akan berlaku kalau dia tidak ambil tindakan itu. Contoh, kenapa perempuan lebih afdal solat di rumah? Sebab walaupun solat di masjid itu pahalanya ada banyak kan, dapat setiap langkah ke masjid dapat pahala, kemudian dia macam-macam lah pahala kan. Tetapi kenapa perempuan tak boleh? Kenapa dia afdal solat di rumah? Sebab kalau dia pergi mungkin mendatangkan fitnah yang lebih tak baik kan. Jadi sebab itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada pandangan tu yang anak macam kuat setuju juga. Dia kata dia ulama, seorang ulama nanti ingat nama dia, tapi dia kata dia bergantung kepada rupa paras. Dia bergantung kepada impact. Maknanya kalau contohnya dia tu contoh semua lelaki, dia seorang je perempuan. Memang lelaki semua pakai tengok lah. Ataupun dia memang cantik kan. Sampai kalau pergi Tok Bilal pun terlupa nak azan. Ah, imam macam jadi menyebabkan dia jadi baik dari solat kat rumah. Tapi kalau dia tak adalah sampai menimbulkan fitnah, laluan pun asing dan sebagainya, tak ada sampai menyebabkan apa dan okey. Okey. Kemudian dari segi afdal seorang atau berjemaah, kalaulah sama antara level dari segi, maknanya dua-dua level khusyuknya lebih kurang sama je, maka of course yang lebih afdal kita berjemaah. Kan sebab bila berjemaah pahalanya pahala jemaah. Kan? Jadi tetapi kalau tanya Ana, ada masa yang Ana khusyuk dengan berjemaah, ada rasa nak seorang-seorang. So boleh dua-dua, tak ada masa. Nabi pun buat macam tu, ada masa Nabi solat seorang, ada Nabi solat jemaah di masjid dan sebagainya. Boleh pilih. Tetapi kalau ditanya tentang 8 atau 20 tu, itu jawapan dia ingat ramai dah clear. Dia bukan 8 atau 20, tetapi dia kena solat bersama imam sampai habis. Jadi kalau masjid tu imam sembahyang 20, lebih afdal habiskan 20. Kalau imam tu masjid sembahyang 8, lebih afdal habis sampai 8. Mathematically 20 memang pahala lagi banyak lah. Tetapi secara afdaliat adalah bersama dengan imam sampai habis. Okay. Alright. Apa hukum imam solat tarawih melihat mushaf Al-Quran? Boleh. Secara ringkas ya, nak explain panjang, tetapi hukumnya boleh melihat mushaf Al-Quran. Dengan syarat janganlah tengah-tengah mushaf Quran kan, sekarang tengok handphone kan. Boleh pun, dengan handphone pun boleh. So macam baca WhatsApp je. Tak boleh. Kena baca Quran saja, okey. Okey, kemudian cumanya kalau dia jadi imam tu janganlah tengok handphone. Kalau boleh lah, kan. Dia hafal tu lagi baik. Okey. Ada dua soalan. Apa hukum bawa anak yang belum balik ke masjid kerana risau mengganggu jemaah bersolat, lari, jerit dan sebagainya. Tapi niat nak perkenalkan anak dengan bi'ah Islamiah. Okey, anda jawab satu dulu. Basically, memang isu dia lebih kurang macam tadi perempuan tadi. Dia isu afdaliat. Tengok keadaan. Tengok kes. Kalau anak kita tu tak ada isu sangat, maka bagus. Afdal kita bawa dia pergi ke masjid supaya dia di-expose. Tetapi memang ada setengah budak tu memang masalah. Masuklah anak-anak juga. Ada yang, ya Allah, dia punya aktif tu kan. Lagi-lagi dia ni extrovert. Tak tahu lah extrovert. Dia datang masjid kan, berlari-lari, dah cakap macam mana pun 2-3 kali try memang bising juga. Maka lebih afdal kita tak bawa dia. Sebab dia memberi kesan kepada kekhusyukan orang lain.
Jadi tak apa. Buatlah cara lain untuk nak bagi. Mungkin tubuh dia dah besar sikit. Dia tak akan selama-lamanya macam tu. Akan sampai satu umur dia akan behave lah kan. So dia, waktu tu kita bawa dia. Kan? Okey, dan kemudian bagaimana untuk kekalkan momentum dan semangat di pertengahan Ramadan bila terasa penat lelah di pertengahan Ramadan. Ah, Sebenarnya kalau nak jawab soalan ni adalah persediaan awal lah. Sebab itu kena bermula daripada Syaban lagi. Tapi kalau tak apalah kan, kita dah masuk Ramadan tu, nak kekalkan momentum ni dengan kita uh, apa ni? Adjust kita punya environment atau kita adjust kita punya persekelilingan kita. Maknanya kalau kita duduk dalam tempat yang orang satu kawan-kawan yang jenis tidur aja, kita pun rasa macam nak tidur lah. Balik subuh kawan semua kat tidur. Jadi kita tidur lah. Tapi kalau kawan kita dia balik dia baca Quran, lepas tu dia buat ni. Dan kita pun akan jadi macam tu. Jadi cara kita nak kekal momentum tu memilih sikit kita punya bukanlah pilih kawan tapi mana pilih dengan siapa kita nak banyak bersama. Kontrol apa yang kita lihat, kontrol apa yang kita dengar sebab benda tu memberi kesan. Contoh kalau kita banyak dalam bulan Ramadan ni tengok benda-benda yang lara, dia memberi dia ni masuk topik social media pula. Sebab social media ni dia memang dia dehydrated kan diri kita kan. Dia buatkan kita jadi kering kan. Mana kita jadi letih, penat melihat media sosial ni. Jadi kita kurang-kurangkan sikit. Okey. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara kita nak menangani rasa lemah iman walaupun berada dalam bulan Ramadan. Dia kurang soalan yang macam tadilah. Basically bila lemah iman, dia macam ni lah nak kongsi kan. Anda suka relate kan dengan ini adalah kajian manusia juga. Iaitu manusia ni dia ada 4 jenis kan. Ada auditory, iaitu orang yang sangat triggered dengan benda-benda yang dengar. Maknanya dia dengar lagu. Ada apa? Allah maksudnya visual, mana dia terkesan dengan benda-benda yang dilihat oleh mata. Dan yang ketiga orang yang kinestetik, yang maknanya dia motivated apabila dia bergerak, dia keluar suasana luaran yang uh, fresh dan sebagainya. Dan yang keempat orang yang dipanggil data kot. Maknanya orang ni bila dia dengar kata-kata, dia baca kata-kata yang uh, info-info yang menaikkan semangat dia. Okay, jadi kita kena kenal pastilah. Ada banyak lagi teori-teori lain. Tapi maknanya ni antara yang anda boleh ni. So kita identify kita ni mudah motivated dengan cara macam mana. Macam Ana agak motivated. Ana quite auditory jugalah. Kan? Antaranya. So kadang-kadang jadi kita kena ingat benda tu. Jadi kita rasa macam lemah semangat. Ana kalau lemah semangat, okey, Ana sama ada dengar ceramah atau tak, ada setengah orang dengan ceramah tapi lebih dengar lagu, contoh lagu yang bersemangat, naikkan semangat, buka lagu Ramadan, okey, buka kuliah ke, buka baca Quran ke, buka auditori sebab kita tahu kita ni auditori. Jadi bila kita buka benda tu akan naikkan semangat kita. Ada orang yang dia jenis dia kena tampal kata-kata semangat. Jadi ada orang dia tak load pun benda tu, ada orang dia berkesan. Dan ada orang visual. Bila visual, okey, dia pun letaklah lampu lilap. Dia letak ni bagi cantik, kemas. Jadi orang visual ni bila dia tengok, ya Allah, rumah bersepah. Jadi dia pun, kan. Jadi dia nak pastikan semangat dia tu berterusan. Dia pastikanlah keadaan sekeliling dia tu. Ni. Okey. Banyak. Boleh ke ni? Tak sambung jawab soalan ni? Danish. Boleh? Okey. Assalamualaikum daripada Danish Adli. Danish juga. Saya ingin bertanya, kalau saya bersukan semasa puasa, perlu ke sukan tersebut dikawal supaya tidak terlampau letih atau sampai terpaksa berbuka? Kalau perkara sedemikian berlaku, apakah hukumnya? Okey, bersukan ni tengoklah kalau kita ni memang, saya tak pasti. Kat Jepun ada ke bidang sukan? Ada yang ambil sukan eh? Tak pasti. Tak ada kot eh. So kalau dia memang kerja dia memang bersukan, dia memang atlet dan sebagainya, itu lain cerita lah eh. Tetapi kalau dia bukannya atlet pun, dia bukan pergi kelas sukan, sains apa sports ke apa ke, bukan. Tetapi dia nak bersukan. Jadi dia kawal lah. Kawal maknanya timing tu. Kalau nak bersukan, bersukan dalam petang-petang. Jadi bila dia letih tu tak lama lepas tu dia buka puasa kan. Jadi kalau bersukan pagi-pagi dah main futsal,
Dia penat lah. Tapi apa yang dia boleh buat pagi-pagi mungkin mild. Dia stretching saja ke, mungkin simple-simple supaya dia tak sampai makan tenaga yang banyak. Unless terpaksa lah. Okey, hukumnya tak ada masalah sebenarnya kalau dia bersukan pun boleh, tetapi kalau benda tu memudaratkan boleh jadi makruh lah. Okey, untuk kami yang berada di negara yang azan masjid tak selalu berkumandang, adakah hanya bergantung pada apps azan sahaja memadai? Macam mana pula kalau apps berlainan tunjuk waktu salat berlainan? Okey, ini betul. Sebab ini cabaran lah bila kita sebenarnya ki- dia bergantung kepada keyakinan. Kita yakin yang mana? Itu. Sebab itu kalau antara syarat sah solat adalah kita yakin dah masuk waktu. Sama juga buka puasa. Kalau kita tak yakin lah dah masuk waktu, maka kalau kita buka juga seperti boleh jadi, boleh jatuh sebenarnya kita macam membatalkan puasa kita lah. Sebab kita buka dalam keadaan kita tak yakin. Janganlah buka. Kalau tak yakin lagi. Tunggu sampai kita yakin. Saya tak ada setengah orang, dia tak confident dengan apps yang dia ada. Dia azan tapi macam takut dia macam awal seminit lah. Tunggulah sekejap. Tunggulah 5 minit ke. Sampai yang kadar yang kita rasa, insya-Allah ni memang confirm dah masuk dah. Dan mau makan. Tetapi sebaik-baiknya kita cubalah cari cara yang kita boleh yakin dengan mudah kan. Even kalau azan pun, azan berkumandang di masjid pun kadang-kadang boleh silap. Tok Bilal, Tok Bilal lapar sangat kan. Terlupa tak azan awal, 10 minit awal. Jadi kita, betul ke ni? Jadi kita macam tak yakin. Nanti jam buka lagi. Cuba check tu, check. Betul. Awal dia azan. Jadi mana kuncinya yakin. Okey. Ustaz, bagaimana kita nak kekalkan rasa kemanisan beribadat di dalam bulan Ramadan sehingga di luar bulan Ramadan dan seterusnya? Apa ni? Ada masa waktu bulan puasa je lebih bersemangat. Soalan lebih kurang lah maknanya kemanisan. Mungkin anda boleh emphasize sikit tentang kemanisan tu kan. Tadi kata nak terus kekal istiqomah apa semua. Tetapi ini kepada manisnya. Nak rasa manis tu sebab itulah anda punya tips kita tadabur. Tadabur ibadah kita. Tadabur Al-Quran. Tadabur kehidupan kita. Jadi, bila kita zikir, tadabur zikir tu. Astaghfirullahalazim. Kan? Kita tadabur kehidupan kita, apa kita buat hari ni. Kita baca Quran tu, kita baca makna dia. Sekali-sekala kan. Barulah kita rasa manis tu dan kita relatekan dengan kehidupan kita. Bila kita baca Quran tu, jangan hanya baca dan baca terjemahan, tolong juga. Tapi kita relatekan dengan kehidupan. Ada satu konsep yang Ustaz Fazrul yang TV Hijrah tu dia kata, konsep dia apa? Apa dia ni? Apa tu? HTE. HTE. Heaven to Earth. Maksudnya macam mana daripada ayat-ayat Al-Quran tu kita membumikan dia dalam kehidupan kita. Macam tu lah. Tak sempat nak explain panjang. Okey, Salam Ustaz, ada tips tak nak okey. Kalau dah sampai masa stopkan je. Salam Ustaz, ada tak tips nak tegur setengah family bila time tarawih? Bawa anak tak terkawal, kadang-kadang kita boleh bersabar tapi tengok parents buat tak kisah. Itulah kita pun ini yang kata apa, antara dilema orang-orang yang berpuasa. Kita puasa ni di bulan Ramadan ni. Aduh, dia pula buat hal. Macam mana ni? Nak tegur ke, nak marah ke, macam mana? Jadi kita kena, inilah cabaran cabaran untuk kita. Cabaran sebagai dai. Kita nak tegur dia buat salah tetapi dia pun dengan kerenah dia pun kena bersabar juga dengan hikmah. Jadi macam itulah. Memang betul macam tu. Kalau dalam konteks soalan tadi, kita kalau mampu tegur dengan kuasa, kita pengurusi masjid, kita boleh jumpa dan sebagainya. Tapi kalau tak mampu dengan lidah, seperti dalam hadis, kita bolehlah cakap dengan anak tu ke cakap baik-baik kan. Jangan sesekali menggunakan pendekatan yang keras. Kan anak-anak ni dia akan ingat sampai dia tua. Wah, aku memang tak pergi masjid dah. Buat apa? Hari tu ada pakcik abang mana dah kan. Kan macam bajet bagus sangat kan. Aduh, marah aku halau. Sampai kedua dia ingat. Serius. Kan? Tapi kalau dia ingat kebaikan yang kita buat, Masya Allah. Aku selalu ada seorang abang tu. Saya ingat lagi kat Jepun. Tak tahu lah. Aku ni nakal bukan apa-apa. Tapi dia sabar senyum je. Tak. Jadi kita pun kadang-kadang budak-budak ni tak apalah. Kan? Dia bising kan. Cumanya kita pesan lah.
pada jumpa parents dia, cakap baik-baik, kemudian ataupun dalam bentuk macam sorry. Tapi janganlah guna kaedah yang keras dan sebagainya. Tak bagus. Ni boleh share sedikit doa yang terbaik untuk kita baca untuk diri sendiri sepanjang Ramadan. Doa, doa apa? Banyak doa. Doa yang terbaik untuk kita baca untuk diri sendiri sepanjang Ramadan. Kalau ikutkan kalau ikutkan hadis, memang setiap kali dalam waktu tarawih tu doa tu lah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'awwal, dan sehingga akhir kan. Itu satu doa yang memang kita selalu baca selang 4 rakaat tarawih dan sebagainya. Tetapi satu benda yang hmm, anda mungkin boleh share kat sini, dalam banyak-banyak doa yang mungkin anda boleh share malam ini adalah tentang Alhamdulillah. Ramai yang tak tahu, ramai yang tahu just tahu Alhamdulillah je. Anda nak share satu doa yang best berdasarkan hadis yang sahih. Dia ada 3 tau. 2 yang panjang, 1 yang pendek. Cara kita nak train hati kita ni jadi orang yang sentiasa happy, iaitu pertama adalah bila berlaku benda yang memang kena dengan apa yang kita hajatkan, Nabi ajar baca Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ni Nabi ajar. Maksudnya bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah, dengan nikmat yang Allah kurniakan ni lengkaplah segala kebaikan. Tapi ada masa yang kita tak dapat apa yang kita hajatkan ataupun dapat separuh ke dan sebagainya kan. Pun kita baca juga Nabi ajar Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas for everything. Dan paling pendek apa? Alhamdulillah. And Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah. Okay? Right. Tepuk tangan semua. Ustaz Noman juga adalah Terima kasih banyak. Kita dah Baik. sampai ke penghujung soalan. Itu Oh, soalan kita punya terakhir. salah. Okay, Alhamdulillah. Bawah tu ada minta Ustaz Nasyid. Itu dah. Okay, okay. Itu tak Baik. sesuai sih. Jadi, baik tu je. Terima kasih banyak kepada Ustaz dah jawab banyak soalan. Semoga semua dapat ambil manfaat daripada jawapan-jawapan yang Ustaz bagi tadi. Baik, jadi makluman sesi Slido kita tadi disebabkan sedikit masalah teknikal, kita terpaksa tangguhkan dulu sesi tu. Tapi basically sesi tu adalah untuk mempromosikan dan mengumumkanlah beberapa perancangan aktiviti-aktiviti Iman Jepun di dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal nanti. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan adalah ada tilawah online. Tilawah online ni sangat menarik lah. Tengok daripada yang tahun-tahun lepas pun, biarpun sekadar online, semua berada di tempat yang jauh-jauh sendiri-sendiri, tapi sebabkan semuanya masih bersemangat untuk menghidupkan Ramadan, sama-sama secara online membaca Al-Quran. Dan semoga dengan cara tu kita dapat mengimarahkan lagi Ramadan. Dan selain tu ada juga uh, rewang dan iftar Iman Jepun. Yang mana ni sangatlah menarik lah. Ramai-ramai kita boleh memasak sama-sama. Kalau kata kita tak mampu untuk memberikan sumbangan secara wang ringgit, kita boleh memberikan sumbangan secara uh, tenaga kan. Bersama-sama kita memasak, kita bagi makan kepada orang yang untuk berbuka puasa kan. Pahala dia berlipat-lipat kali ganda kan. Seterusnya, selain itu kita ada juga WWIS, Waku Waku Iman Sakura di Yokohama. Yang ni adalah program untuk Aulad. Yang mana saya dipahamkan ini adalah aktiviti membakar muffin. Menarik kan untuk semua. Jadi yang mana berkesempatan bolehlah join. Dan untuk aktiviti-aktiviti lain tu, untuk mendapatkan lebih penerangan lanjut dan detail-detail lain, boleh lah kita sama-sama uh, visit dan follow IG Iman Jepun. Dekat mana situ nanti akan di-sharekan lah segala detail, poster dan juga uh, maklumat lebih lanjut lah tentang program-program tu. Baik, jadi itu saja. Sebelum kita menutup majlis, saya ingin ingatkan kita dah bagi link untuk
mengisi muhasabah untuk program ni, yang mana link ni akan digunakan untuk tu lah, untuk menambah baik program-program kita lepas ni, dan boleh bagi feedback kat situ. Kalau ada apa-apa soalan lagi pun boleh letak di situ. Jadi sementara kita menunggu dan bersiap-siap, sebab lepas ni kita akan ada sesi mengambil gambar. Jadi saya akan bagi masa dalam seminit dua untuk bersiap-siap, dan boleh juga isi link ni. Uh, Dalam 10:41 dah boleh pakat-pakat buka kamera masing-masing. Kita ambil gambar yang handsome dan cantik-cantik. Jadi tu je. Dipersilakan untuk jawab uh, borang tu dan bersiap-siap. Tambahan untuk makluman Ustaz juga, kita ada peserta yang dari Korea, ada beberapa orang dari China juga. Untuk dari Korea tu mana dah tahu, kalau ada rezeki tak tahun ni, tahun depan kita jumpa Ustaz pula lah. Ke? Ustaz berminat je. Masya Ada Allah, berapa boleh, boleh, Korea lah boleh, ni. boleh, boleh. InsyaAllah. Boleh. Okay. Antara yang tanya soalan pun rasanya daripada Korea juga tu, ada beberapa soalan. Oh, Masya Allah. Okay, insyaAllah. Kalau Korea sekarang pukul berapa? Sama dengan Jepun. Oh, sama. Okay. Sama-sama dia punya. Masya Allah. Jadi dah pukul 10:41. Jadi boleh lah semua buka kamera dan kita akan ambil screenshot. Dua, tiga. Saya ada 30. Satu, dua, tiga. Okey, paling handsome sekali. Satu, dua, tiga. Okey dah. Dah. Terima kasih saya ucapkan pertama sekali kepada Ustaz Lokman atas perkongsian, pencerahan, nasihat-nasihat yang diberikan malam ni. Saya pun dapat banyak manfaat, dan saya harap semua yang join juga bersama-sama dengan saya mengamalkan segala yang kita dapat malam ni dalam bulan Ramadan yang akan kita jumpa lagi beberapa hari kan. Semoga semua yang kita dapat malam ni dapat kita lakukan, kita buatkan sepanjang Ramadan nanti, dan menjadi bekalan untuk kita menjadi insan yang lebih baik. Baik, jadi itu je. Uh, Terima kasih kepada peserta-peserta, kepada tim yang menjayakan program kita malam ni. Uh, Itu je lah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program-program akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua, Danish. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih, Ustaz. Firdaus, Faris, okay, insyaAllah. Anwek.